So kita dapat S tier Mecha Gentar. Hari ni Ashmore akan unbox starter deck terbaru daripada Monster Galaxy Card starter deck Gentar. Tapi sebelum Ashmore mula video ni, jika awak suka tengok cerita Bobo Boy, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. So dalam video ni Ashmore akan unbox dan tengok apa barang yang kita boleh dapat dalam starter deck Gentar ni, dan juga tengok kad-kad dia best ke tak. Sebab ni starter deck, so dia akan ada 30 kad untuk buat satu deck, dan kita akan tengok kad dia macam best ke tak untuk letak dalam deck kita. So inilah dia kotak dia. Awak boleh nampak yang dia tulis bertemakan Gentar. So ada Bobo Boy Gentar, ada Rosaxil dan juga Mecha Gentar, iaitu tier S. So ada kad S dalam kad ni. Kalau awak sedar yang deck ni dia keluar sama time dengan pack Heroes Unite. So dalam pack Heroes Unite dah ada starter Gentar. So kita dapat 2 Bobo Boy Gentar, macam deck yang pack yang bertemakan Bobo Boy Gentar. So so inilah dia, ada 3 poster dan juga 3 kad tambahan. So kalau awak kira 9 darab 3 jadi 27, tambah 3 kad dah jadi 30. So kita dapat 30 kad dalam ni, dan kita juga boleh dapat arena mat kalau awak tengok dekat sini. Dan juga ada part kad istimewa yang boleh dapat, iaitu part kad yang macam berhologram yang berkilat-kilat lah. Dan ada 30 kad baru. So inilah di depannya, dekat tepinya awak boleh nampak ada Gentar. Dan dekat tepi ni pun ada Gentar tapi dia terbalik. Kat sini ada Gravity Gentar yang tulis strong. So dekat belakang dia pula awak boleh nampak ada poster Mega, tapi Ashmore tak mahu tengok. Kita tengok apa yang ada. Ada arena mat, ada 3 kad awesome. So kita dapat 33 kad lah, sebab ada 3 kad awesome juga yang perlu untuk buat satu deck. So kita ada 1 poster lagi. Kalau ada macam 2 poster, ada 1 lagi poster dan 3 kad tambahan. Dan kita dapat HP marker dan juga kad cara untuk bermain. Dan dekat sini awak boleh nampak yang harga untuk Semenanjung RM22.90. Tapi dekat Sabah Sarawak dia RM24.50. So harga dia naik sikit lah. So jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat. So semua belum buka lagi. So awak boleh nampak yang pertama sekali awak boleh nampak ada S Gentar yang awak nampak dekat depan tadi. Dan awak dekat sini awak dapat arena mat. S tak belum tengok lagi, arena mat je. So jom kita tengok. So bila awak buka je, awak boleh nampak dia punya arena mat. Besar juga arena mat je. So awak boleh nampak ni macam saiz kad dia. So inilah arena mat dia. So awak boleh tengok dia ada Monster Galaxy Card dan dia ada Mecha Gentar dan juga Rosaxil. So dia bertemakan Bobo Boy Gentar lah. So ada sokongan, ada tempat untuk kat sokongan. So ni adalah untuk pemain B dan A. So kalau korang nak main lalu, boleh awak beli satu deck ni, awak dapat dah mat. So rasa dekat dalam ni pun ada macam dadu-dadu dia dan cara untuk bermain. So memang cantik jugalah ni satu deck Gentar. Tapi mat dia, so kita letak tepi dulu. Kita kena, yang ni yang penting, kita akan tengok kad dia. So dia akan ada dalam plastik macam ni. So jom kita buka. So awak boleh simpan juga kad. Jadi awak boleh main, lepas tu awak boleh letak dalam ni, atau awak letak dalam kotak tersebut. So memang boleh simpan jugalah, tak perlu buang kotak ni, sebab kita boleh simpan kita punya deck. So bila kita buka dia, kita nampak yang dekat pertama, tapi kita tak kisah sangat. Alamak, dah terjatuh. Alamak, okay, Ash dah terjatuh. So ada spoiler sikit, ada nampak Kak Jojo. Tapi tak apa, kita macam unbox je, sebab Ash tak akan edit video ni. Ash mau buat je video ni, memang rakaman yang raw lah. So dekat sini, dekat belakang ya, awak boleh nampak yang dia ada dadu. So dadu ni dia untuk dia ada untuk count dekat belakang ni, untuk tahu HP untuk karakter kita. Dan juga boleh, ni dia macam damage counter lah sedikit. So dia nak tengok macam kita kena hit opponent punya card berapa banyak kali. So kalau opponent kita kena hit dia 2 kali, kita letak 2. 1, 2 sampai 6 paling maksimum je. Dan next kita ada ni, card apa ni? Ni ialah card yang untuk chop. So kita boleh kumpul chop bila kita masuk dalam tournament. Dan kalau dia bagi tahu kumpulkan 9 chop, kita dapat 1 card promo yang random. So dekat belakang ni juga ada cara permainan. So ada untuk cara permainan simple lah. Tapi Ash recommend kalau nak belajar main, boleh ada video dekat sini lah. Tengok video lagi macam best lah. So boleh scan je QR ni. So kita letak tepi dulu. Dan inilah yang korang nantikan. Kita akan tengok kad apa yang kita boleh nampak. So kita akan pergi satu persatu. Kita tengok daripada belakang dia. Okay, kad pertama sekali kita boleh nampak kita boleh dapat Kita dapat Gopal. Okay, kita dapat Gopal.
Tier B 100 HP dan 80 attack. Dan efek dia panjang sikit. Pilih maksimum 3 kad sokongan dari zone kalah dan letakkan kad-kad tersebut di tangan anda. Jika kurang dari kad, ambil 1 atau 2 kad. So dia nak bagi tahu dekat efek dia kita boleh ambil 3 kad sokongan dari zone kalah. Tapi kalau macam ada 2 atau 1 je kad sokongan, kita boleh ambil juga. So maksimum kita boleh ambil 3, tapi boleh ambil rendah 1 2. So kalau kad ni okey lah 18 1 HP. So dia macam coba osak sikit lah. Dia boleh pilih kad dari zone kalah, tapi kad sokongan je. So kad yang kedua, kita boleh tengok kita dapat apa. Kita dapat Bowaway Gentar. Okey, kita dapat Bowaway Gentar. Yang peliknya dia tier B. Selalunya kalau kad yang Bowaway dia macam tier A at least. Yang ni tier B. I mean kad Bowaway Fusion lah. So dia 200 HP dan 100 attack. So HP dengan attack dia sikit je lah, 200 dan 100. Selalunya macam lebih, selalunya 200 lebih atau 100 lebih. Dan kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan Bowaway Gempa dan Halilintar. Ya, so attack 60 setiap kali kalah awesome. So dia macam nerf sikit lah. Dia kurang kuat lah, sebab dia attack 60 setiap kali kalah awesome je. Tapi okey lah 200-100. Next kita boleh dapat kad. Kita dapat kad kuali Tier C dan 80 HP 60 attack. 80-60 HP ni okey lah. So automatic menang jika terdapat minimum 5 kad di zone kalah. Oh, so dia kalau ada banyak kad dekat zone kalah kita, kalau ada 5 minimum, kita boleh menang dah. Menang otomatis. Next kita ada Tier B. Kita ada Adudu 120 HP dan 100 attack. Serangan pertama kad lawan tidak besar. So efek dia macam okey lah, tapi HP dia kurang sikit lah. I mean okey je lah kad ni. I mean teruk jugalah, tapi tak apa. Next kita ada kad sokongan Ochobot. Yang ni banyak viral lah, sebab dia tukarkan kad di zone aktif dengan kad yang tidak bersyarat dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Dan dia recover HP kembali penuh pada kad yang baru. So kita guna kad sokongan ni, kita boleh tukar dengan mana-mana kad yang dalam deck kita yang tak bersyarat lah. Jangan kita tak boleh guna macam Bowaway Beliau atau Mecha Gentar yang tidak bersyarat je, lepas tu kita dapat aktifkan efek je. So kita boleh guna efek dia. Bayangkan boleh guna tukar ni dengan retakan, kita boleh seduk, kita boleh guna banyak lagi lah. So ya, kad ni memang kena wajib ada dalam deck. So next kita ada Fang. Yang ni kad dia flat sikit, Tier B 120 HP 80 attack. Dan pemilik kad ini boleh membuat kad dari tangan ke zone kalah sendiri. So dia boleh buang kad dari tangan kita. Attack 40 untuk setiap kad yang dibuang. So setiap kali kita buang kad tambah 40 HP 40 attack. So kalau Ash buang satu kad, dia jadi 128 tambah 40 jadi 120, tambah lagi jadi 160. Jadi dia bertambah-tambah. Kita boleh buang banyak mana pun. So next kita dapat karakter Mekamato. Kita ada Mara. Okey, Tier C 40 HP 40 attack. So dia lemah juga, 40 HP 40 attack. Tapi itulah dia, sebab dia dalam wheelchair kan. So serangan pertama pihak lawan terkena dari sendiri. Oh, efek dia kuat juga, sebab kalau orang serang, serangan dia memang terkena dari diri sendiri. Kalau dengan Beliung yang 300 memang dia kena one shot sendiri lah. So memang invisible jugalah. So memang kuat jugalah kad ni kalau kau nak guna, kalau kau orang main deck Mas Mara. Okay, next kita ada Rock Saksa. Rock Saksa Tier B 160 HP 140 attack. Okey lah untuk HP and attack dia. Boleh one shot semua kat jadi Bowaway yang tak ada 2. Ambil satu kad jadi Rock Saksa dari deck dan letak kad tersebut di tangan. So dia dapat ambil kad Rock Saksa dan letak dari tangan. So okey. Dan next kita ada kad sokongan Mechabot. Karakter Mechabot tu lagi dan attack 60. Tak kuat sangat lah attack 60 saja, sebab ada kad yang boleh tambah HP sekali. Tapi tak apa, itu kalau kita main deck Mechabot tu boleh fungsi juga. Okay, next kita ada Tarian Gopalbot. Bukan nama dia Gopal, nama dia Tarian Gopalbot. Tier C. Oh, dia 1 bintang je. Okay, 1 bintang Tier C 80 HP 60 attack. Tarian Gopal terlalu dahsyat. Serangan pihak pertama pihak lawan tidak berkesan. Oh, so dia serangan pertama pihak lawan tidak berkesan je lah. Okay, next kita ada Bowaway Gempa Tier B 100 HP. Tengok orang macam pelik sikit, sebab selalunya Bowaway Gempa, Bowaway tak ada ni, HP dia memang tinggi 140. Yang ni 100 je. So memang senang boleh kena bunuh, kena one shot. So ada 80 attack. 80 attack pun ok lah. Dulu 100 attack, ni 80. So efek dia cari kad Bowaway Halilintar dari deck dan letak di tangan. So kita boleh cari kad mana-mana Bowaway Halilintar. Juga kita boleh ambil Bowaway Halilintar yang coki-coki tu dari deck dan letakkan tangan kita. So memang kad ni memang best jugalah. Tapi HP dan attack dia sangat rendah lah. Next kita ada kad sokongan PP Zola dan Papa Zola. Efek kad sokongan kad lawan tidak berkesan. Tak best sangat. Lagi best efek Cardboard dia boleh efek kalau lawan tidak berkesan, dia boleh macam cancel semua jenis. Yang ni kad sokongan saja. So next
kita ada power boy Halinta. Tadi power boy gempa, so kita dapat power boy Halinta pula. Tier B 1 HP 80 attack. Cari so efek dia sama, cari power boy gempa dari dead atau letakkan kad tersebut di tangan. So dia macam power boy gempa, tapi yang ni cari cari kad power boy gempa daripada Halinta. So boleh ambil kuasa 3 yang coki juga. So next kita ada Mekamato, tier B 140 HP dan 80 attack. Attack 20 untuk setiap kad yang berada di zon kalah sendiri dan zon kalah pihak lawan. So dia attack 20, attack dia bertambah. Kita kena tengok, kita kena kira berapa banyak kad di zon kalah kita dan pihak lawan. Sebab tu attack dia bertambah. Okay, next kita ada Boboy Bot. Boboy nama dia panjang, tengok ni sampai kena dekat text sini. Boboy Bot tier C 80 HP 60 attack. Dan efek dia, pilih 2 kad jenis Boboy yang tidak bersyarat dari deck, so kalah dan dominan dan letakkan kad tersebut di tangan. So ni macam bagus juga sebab kita boleh ambil macam kalau kita dah guna Boboy Beliung atau kad Boboy dekat deck menang kalah atau dari deck, kita boleh ambil mana-mana je kita letak kat tangan. Boleh ambil macam kita boleh guna Boboy Beliung. Tapi kalau ambil dekat zon menang ni tak tahulah, sebab kita ambil dekat zon menang kita, nanti hilang lah kad dekat zon menang kita, so susah sikit nak menang. So tak apa. Okay, kita tengok ke kad seterusnya. Kita tengok. Okay, kita ada Qualibot. So Qualibot ni tier C 60 HP 20 attack. Memang lemah lah 20 attack ni. So pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di tangan pihak lawan. Oh, so dia ambil dari zon menang, ambil satu kad dari zon menang letak dekat tangan. Tapi itulah takut kalau zon menang ada kad yang kuat-kuat lah. So okey lah, tak best juga kad ni. Next kita ada kita ada kad sokongan Ochobot dan efek dia ambil 3 kad tak atas deck. Oh, dia tambah 3 kad dari deck. Ni macam best juga sebab dia boleh ambil 3 kad terus dari deck dan tak rendangan. Okay, next kita ada Ying. Okay, kita dapat Ying tier B 120 HP 80 attack. Dan efek dia yang laju serangan pertama pihak lawan. Oh, so efek dia macam basic lah. Next kita ada kad apa lagi? Kita ada Yaya. Okay, dah ada Ying, kita ada Yaya tier B 1 HP 120 attack. Attack 40 jika menang osong pertama. So attack dia jadi 1-0. Oh, so dia attack 40 tu siap. Kalau kita menang, attack dia jadi 9-0. Lagi kad ini berada di zone aktif. Oh, so kalau kita dia untuk apa, bila kad dia kat zone aktif je lah baru efek dia jalan. So ya, so tak boleh pinjam kot. Okay, next kita ada alamak, ternampak kita ada kad osong api. Okay, so ini kita dapat kad osong api. Kad ini macam kad osong je lah, korang mesti tahu. So kita ada kad osong daun. Ni next kita dapat kad osong air lah. Okay. Alamak, kad melekit. Okay, kita dapat kad alamak terjatuh. Okay, kita dapat kad osong air. Okay, kad osong air, design dia lawa juga lah. Tapi kalau macam ada macam award lain ke, best juga. Macam 2T ke apa, tak apa. So next kita ada kad dia melekit. Okay, kita ada Masmara tier B 140 HP 1 attack. Oh, dia punya HP attack macam biasa je lah. Tiru efek kad lawan yang berada di zone aktif. So efek ni okey je, cuma dia kena guna kad marah dahulu dan tak ada banyak juga kad marah. Tadi ada satu, so susah sangat nak clearkan requirement dia. Tapi tak apa. Next kita ada Alpha Tumbosaurus tier B 180 HP 140 attack. Kuat juga dan efek dia susun semua kad di tangan. Oh, so kad ni dia boleh susun, kita ambil semua kad kita dari tangan, letak dalam deck, lepas tu kita dapat ambil 3 kad. So dia macam shuffle lah. Okay, next kita ada kad dia melekit. Okay, di kad dia melekit. Okay, kita ada tier B Mas Mana. Oh, so ada Mas Mana di karakter Mekamato 120 HP 1 attack dan ambil 3 kad. Oh, so dia ambil, dia macam Ochobot tadi lah, ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan dah. So kita boleh dapat 3 kad dari deck dan letakkan di tangan kita. So next kita ada tier B Mas Cacik 180 HP dan 140 attack. Yang ni kad paling broken lah, sebab H-tengah dia ambil semua kad dari zone kalah dan letakkan di tangan anda. So kalau kita main banyak kad sokongan ke apa, kita guna kad ni, kita boleh ambil semua kad daripada zone kalah kita dan letak di tangan. So memang broken sikit lah kalau nak main ni dalam gameplay je. Next kita ada kad sokongan Mahaja Ramos final form. Tapi ni memang macam kad dia ganas, tapi dia punya efek HP dah 80 je. Ni pelik juga sebab kita nampak kad karakter tapi dia jadi kad sokongan, macam lawak sikit lah. Next kita ada kita ambil 2 kad lagi. Okay, kita ada kad sokongan Pro. Kita ada Pro, pilih 3 kad dari zon kalah dan letakkan kad tersebut di tangan. Oh, so dia macam Ochobot rosak juga, kita dapat ambil kad daripada zon kalah letak di tangan. Next kita ada tier B Adudu
140 HP dan 100 attack. Attack 60 jika ada kad jenis probe di dalam deck. Okay, so kalau kita ada kad probe tadi, kita tambah pula attack. Tapi tambah attack je, HP tak tambah. So macam tak kuat sikit lah kad ni. Next kita ada kita dapat kad holo kita pertama. Kita ada Mecha Genta Tier A 280 HP 260. Oh, ni kuat sebab 260 dia boleh one shot macam semua kad bersama beliung, tapi bukan beliung coki-coki. Sebab ada beliung coki-coki tu 280 HP. So 260 attack ni memang kuat lah, boleh one shot semua kecuali beliung yang 300 dan 280 HP. Dan HP kuat boleh tank lah. So kita efek dia alihkan 2 kad dari sebenarnya pihak lawan dan letakkan di zone kalah. So ni lah yang Ash dengar, ni efek paling broken sebab dia boleh alih macam tu je. Alihkan kad dari zone pihak lawan dan letakkan zone kalah lah, 2 pula kad tu. So memang broken lah, tapi kena guna Borobe Genta yang dia cakap ni. Kad ni boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan Borobe Genta. So susah sikit nak guna kad ni, tapi tak apa. Next rasa ada kad holo lagi. Kita ada Ijojo guys. Kenapa Ijojo dapat kad holo lah? Benda ni pelik jugalah Monster. Sebab Monster dia buat static Genta, tapi Genta tak dapat holo. Genta dapat kad biasa, tapi Ijojo dapat kad holo. So macam pening sikit lah. So tier A 100 HP lawan 80 attack. Attack dia rendah, tapi efek dia tiru HP dan attack kad lawan. So dia dapat tiru efek kad opponent. Tapi kalau opponent kad lawan cancel lah, memang tak best jugalah kad ni. So next kita ada 2 kad lagi. Kita ada tier A Osasu Final Form. So ini Final Form untuk Osasu 240 HP 200 attack. Dan lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Oh, kita boleh lihat deck pihak lawan, macam boleh lihat terus. So efek ni memang kuat jugalah lah. HP dia 2400 dan 200 attack. 200 attack ni boleh macam banyak karakter. So memang kuat jugalah efek ni. 240 pun banyak juga untuk HP dia. Dan kad tak akhir sekali, kita dapat yang kad yang depan rasa. So kita dapat S tier Mecha Genta. Tapi S macam rasa kad S dia tak macam best sangat sebab dia warna macam biru macam ni S rasa. Dan dia punya HP dengan attack pelik sebab dia 260 HP dan 240 attack. Tapi kalau awak tengok sekejap, Ash ambil kad yang tier A. Mana ya? Oh, alamak hilang lah. Okay, ni kad yang tier A. Awak nampak yang tier A ni HP dia dan attack dia lagi kuat daripada tier S for some reason. Dan efek dia automatic menang jika berlaku seri ketika kad ini berada di zone aktif. So dia memang automatic menang kalau seri sekali pun. Tapi saya rasa kad ni lagi kuat lah, HP kuat, efek dia pun kuat. So ya, so kad ni memang bagus untuk ada kat collection, tapi macam efek dia macam biasa-biasa je lah. So bila awak dah gabungkan semua kad yang awak dapat, so setiap kali awak jumpa 9 kad, awak boleh gabungkan jadi poster. So inilah dia poster untuk pertama ya. So kita ada Mas Mara, Patuntaulus, so Mas Mana, Mas Caci, dan ada Adudu, Pro dan Gopal. So ini ada poster pertama. Dan poster keduanya kita boleh nampak yang kita ada Ijojo, Borobe Gempa dan Mecha Genta, Borobe Lintas. So inilah poster nombor 2. So kalau awak boleh gabungkan, awak letak macam elong macam ni, dia boleh jadi macam satu macam poster mega lah. Macam awak boleh nampak yang dia bercantum. Memang nice juga lah kalau awak nak display macam ni. So ini adalah poster poster mega dia. So ada 2 poster untuk buat poster mega. Dan next kita ada poster nombor ketiga, iaitu kita nampak yang ada Borobe Genta, Mecha Genta dan juga macam geng-geng dia lah, Yaya, Ying, Fan, Gopal. So inilah poster ketiga. Dan akhir sekali, ini adalah poster yang terakhir sekali, poster macam ini sebab dia ada 3 kad. Ada Mara, ada Rotsatsu dan juga Mekabot. Dan ini juga kad awesome dia. So kalau korang suka tengok video ni, kalau korang nak suruh Ashmore unbox apa-apa lagi, jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay, bye bye.